Hai Agama, welcome back to my channel. Kita masih dalam bulan Syawal, ada mood-mood raya-raya lagi. So before this, Sina tak boleh turun beraya sangat lepas balik wangi ni sebabnya demam. Ni pun tak berapa nak baik lagi 100%. Tapi hari ni dia nak pergi raya, ziarah raya rumah one of my student dekat Petaling Jaya, sebab this is the last class with her. Hari ni kita nak pergi ziarah lah. So before that, dia nak pergi beli hadiah sebab hari tu sebelum cuti raya is dia punya birthday yang ke-4 tahun. So happy birthday Alia. Kan dia speak English lah, Alia ni speak English. Dina nak singgah dulu kedai, nak beli hadiah and nak beli juga hadiah untuk student Dina yang dah masuk juzuk 15. A few moments later. Sekarang ni kan, okay, dia dah beli semua hadiah. Lepas tu dia nak buat dalam beg ni. Punyalah banyak sangat, tak muat nak tutup weh. Macam mana ni? Boleh tutup ni, macam mana nak buat ni? Dah kena buang ke ada? What? Baru air tutup. So tak apalah, hadiah tu kita bagi dekat orang lain, mungkin rezeki orang lain kan. So inilah hadiah untuk Alia. Tak mahal mana pun, tapi I hope Ustazah harap dia berguna untuk Alia. Okay? Betul tak guys, kadang-kadang bila kita rasa macam kita tak tenang, kita lagi bahagia bila kita memberi kepada seseorang. Walaupun waktu tu kita macam tak ada apa, kita macam ikutkan tak ada benda pun nak bagi ke orang, tapi apa yang ada tu bila kita share dengan somebody ataupun kita kongsi kebahagiaan dengan orang pun akan rasa macam suka dengan benda tu. So sebenarnya tu adalah kebahagiaan yang ataupun ketenangan hati yang kita cuba cari sebenarnya. Betul tak? Siapa setuju? Komen kat bawah. A few moments later. So jom kita pergi ke Petaling Jaya. Okay, cannot lah Alia. Yep. Okay, just like that. Cannot be. It's cannot. So how? Not me. Then who? I don't know. We got in by ourselves. Why the house is like this? That is the swimming pool, you silly. What about we put the slide here? So Peppa and George are waiting. Peppa and George are waiting faster. Hey, what is this doing here? I'll play this at the same time. Giant Peppa! It's so big. We can dress it up. Babi gitu? Which color skirt do you want? Pink. Okay. Okay, Alhamdulillah kita dah balik daripada rumah Alia. And now kita nak gerak balik dah. Sekarang pun dah dekat pukul 5 petang. And Alhamdulillah dah kenyang makan, sembang semua. Kali ni actually, kalau korang nak tahu, bila dia dah dapat klien kan, and klien tu pula anak dia yang sebagai kita punya student. Sebenarnya ada klien yang parents, ada klien yang children lah, anak-anak kan. Jadi bila klien ni anak-anak dia yang jadi student kita, so tak ada masa tau nak sembang sangat tentang personal background apa semua. So kalau sembang pun pasal anak lah, improvement anak, macam mana dia punya studies, dia punya kelas, macam tu lah. Hari ni barulah dapat sembang pumpang-pumpang semua. And tak tahulah, maybe this is the last time I meet
Alia, I don't know after this. And insyaAllah saya doakan yang baik-baik untuk anak-anak murid saya. Saya doakan anak murid saya, especially Alia this time in this video, be a good girl, clever girl, solehah girl, and jadi permata untuk your mom and dad, insyaAllah. And I hope you love my hadiah. So itu saja vlog ataupun video untuk kali ni. And then nak buat video, satu lagi video pergi Melaka Ahad ni, insyaAllah. Dengan siapa? Kena nantikan. Sebab dia macam special sikit juga trip ni. Sebab dia macam very last minute. Tak apa, kita jangan cerita lagi bab trip tu, insyaAllah Ahad ni. And then so jangan lupa subscribe, like and comment kalau ada apa-apa. So itu saja. Bye.